Madani terus bekerja. Assalamualaikum semua. Langkah kerajaan menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi serta budi diesel individu kepada mereka yang layak daripada RM300 kepada RM400 sebulan pastinya memberikan kelegaan kepada golongan sasar dalam mendepani cabaran krisis tenaga global. Bayaran yang akan mula disalurkan pada 21 April nanti akan memberi manfaat kepada lebih 200,000 orang petani dan pekebun kecil serta 150,000 orang pemilik kenderaan diesel di Semenanjung Malaysia. Bukan itu sahaja, bantuan untuk para pesawah turut diperhebat. Insentif pembajakan kepada pesawah dinaikkan hampir sekali ganda, iaitu daripada RM160 kepada RM300 sehektar. Inisiatif ini bakal memberi manfaat kepada hampir 200,000 pesawah padi. Urusan pembelian diesel turut dipermudahkan. Had 20 liter kini lebih fleksibel. Syaratnya, pemilik jentera perlu terlebih dahulu mendaftarkan jentera berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, tambahan khas subsidi diesel ini melibatkan pertambahan perbelanjaan kerajaan sebanyak RM75 juta. Ini sekaligus menjadikan subsidi untuk rakyat pada April 2026 ialah sebanyak RM7 bilion. Ertinya apa? Ertinya dalam situasi krisis tenaga global yang bukan sahaja melanda negara kita, bahkan seluruh dunia, kerajaan Madani tidak lepas tangan. Dalam keadaan ekonomi yang semakin menghimpit, rakyat terus dibantu. Ini bukti Madani terus bekerja.